Saya tahu sekarang ni korang bertiga ni tengah merebut saya. Harry suruh add, tak habis-habis lagi Harry ni. Ya je Harry suruh add. Oh ya. Aduh, masuk je. Kau mau apa bah? Apa mau? Korang jangan gaduh. Apa yang nak masuk sangat dia tadi? Ini masa kita orang gaduh. Korang jangan gaduh. Kau nak gaduh? Tak, dorang invite aku. Ya apa? Korang jangan gaduh. Aslah. Apa? Saya tahu sekarang ni korang bertiga ni tengah merebut saya. Korang nak dia ke? Apa lag? Tak dengar dah pula. Lag dah pula. Sorry Tak apa? dengar apa? Korang nak ke Harry? Ah, Ah? ah, Ah? ah. Nama sebut nama Alex. Kau jahat sial. Kau jahat sial. Biar dia orang donate. Biar dia donate. Tiga orang. Nampak kita orang presiden. Sekejap apa nama Asri. 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 Okey tak weh? Gancana Kamemon ke Aku tak puji siapa-siapa pun. Semua orang aku tak pernah puji. Sebab yang perlu dipuji hanya aku saja. Ada orang komen di YT, di TikTok, Harry ni macam minta puji. Memang saya minta puji. Oh, nama awak Harry. Ya, saya. Oh, saya ingat saya buat live dengan Irfan tadi. Sebab saya macam tak, yang Harry tu saya tak kenal. Yang saya tahu AI team ni ada Aiman, Irfan, Kanda. Oh, AI team juga Tak, saya artis. Oh, arti. Oh, ke AI team lah ni. Tak, bukan. Oh, tak kenal budi. Saya sekarang dah ni lah, dah masuk TV3. Oh, okey lah macam tu lah. Saya sekarang ni dah lain dah lupa daratan dah. AI team tu apa? AI team yang makan fries tu. Bukan. Awak silap ni. Itu lagi teruk awak ni. Jangan samakan AI team dengan benda tu. Awak ni jangan. Tak baik. Ya ke? Awak pernah buat apa tu? Ui, ada yang cakap kau Ira solo sorry. Dia, memang. Dari dulu lagi. Awak tengok buat apa tu? Oh, sibuk. Tengah busy. Oh. Trader. Tengah kerja. Trader tu, iPad kan? Trader. Ya ampun. Si Tanjiro ni kan. Tanjiro. Ni semua tomawa tolai wa. Anak Cina ini ah. Pak Tanjiro dah pandai nak melawan saya. Awak marah cepat tegur dia sekarang. Tanjiro. Ni semua hai. Hasil. Hai. Hasil. Cepat, siapa lagi nak tegur anak ni kalau bukan bapaknya? Tanjiro. Hai. Hasil. Hai. Hasil. Tak pandai menegur betul. Begitulah saya tu. Awak kalau diberi pilihan kan, contohlah awak terpaksa pukul Tanjiro ataupun saya, awak akan pukul siapa? Oh, ingat saya ni jenis memukul ke? Saya akan pukul diri saya sendiri. Faham? Jadi dekat mata awak sekarang ni Tanjiro lagi comel ke saya lagi comel? Hello. Tak nampak ke cermin dekat rumah tu? Tak ada cermin ke? Antara awak dengan Tanjiro ini, saya ni. Awak tengok lama-lama memang saya lah yang paling comel. Terus dengan Tanjiro, kita tak elok dengan benda-benda yang tidak. Okay?
Takut membesar jadi bajingan. Tuk ingatan je tu. Mana ada. Kenapa dekat tempat saya ni ramai orang komen nama awak? Awak ni siapa sebenarnya? Itu tandanya saya bukan artis, tapi mungkin saya lagi artis daripada awak. Tapi TikTok awak tak ada tulis artis. TikTok saya ada tulis di bawah tu artis. Bukan saya yang tulis, dia tulis sendiri. Tentu saya cakap saya bukan artis. Saya tak pernah claim diri saya artis pun. Habis tu? Awak cakap awak lebih artis daripada saya. Jadi awak banggalah awak artis. Bangga. Ya, saya bukan artis. Tapi saya banggalah siapa diri saya sekarang. Awak tak bangga ke dengan saya? Saya bangga dengan diri saya. Oh, bangga dengan diri sendiri je lah. Dengan awak banggalah dengan diri awak. Belagaknya ya Tuhan, ku sombong. Kufur. Jadi kenapa? Kalau saya belagak, kalau saya sombong, kenapa? Koyak ke? Koyak. Kalau nak ketawa tu ketawa je lah. Dah payahlah kau menahan-nahan. Bergetar bibirmu tu. Dah terkebil-kebil bibirnya, nak gelak tu gelak je. Tak payah mau try cakap sabar kan, tak ngam. Tak ngam ke? Nanti kalau kau sudah jadi milikku sepenuhnya baru ngam. Mesti lah, mesti keluar kamera. Okay guys, itu sahaja untuk malam ni. Nanti saya live lagi. Thank you so much. Apa-apa pun 3,000 orang yang tengok dalam live ni, saya mau bagi tahu kamu saya ada post konten terbaru hari Sabtu baru-baru ini. Kemarin saya ada post konten terbaru.